Apa yang Abah, fikirkan kesan buruk daripada pilihan raya Datuk Okey, Bandar ni? ya. Berbagai-bagai. Okey. Jenayahnya, Oh, kelab malamnya, pubnya, diskonya, rumah okey. urutnya, tempat judinya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Omar Puat Podcast Jangan Berlapik. Saya Omar bersama juga ayah saya Puat Zakashi. Hari ini kita ada special episode untuk kita bincangkan bah. Jadi soalan Omar sangat mudah. Hanayo telah mengeluarkan kenyataan yang dikata kebolehsanaan adakan pilihan raya Datuk Bandar Kuala Lumpur dikaji. Jadi apa komen Abah? Sebenarnya Abah terkejut juga. Kajian sudah pun dibuat untuk mengadakan pilihan raya Datuk Bandar Kuala Lumpur ini. Nampaknya mereka begitu serius untuk melaksanakan pilihan raya, ya. Bermula dengan untuk memilih Datuk Bandar Kuala Lumpur. Jadi pada pandangan Abah, UMNO mesti bantah cadangan ini, kerana isunya ialah ini adalah merupakan agenda DAP sejak sekian lama untuk mengadakan pilihan raya PBT ini. Tapi baru-baru ini keluar kenyataan oleh seorang pemimpin di peringkat Kuala Lumpur supaya diadakan pilihan raya Datuk Bandar. Datuk Bandar. Tapi rupa-rupanya kajian sudah pun dibuat dan akan dikemukakan kepada publik untuk memberikan komen. Tapi pada Abah mesti dibantah oleh UMNO. Maksudnya dia dah halfway lah Abah. Betul. Jadi apa yang Abah fikirkan kesan buruk daripada pilihan raya Datuk Bandar ni? Ya. Pertama, kita sudah terlalu banyak pilihan raya dan kita pernah juga mengadakan pilihan raya PBT ni sebelum ini. Ya, tetapi oleh kerana kesan negatif lebih banyak, maka kita berhentikan. Kita fokus kepada pilihan raya kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Dan kerajaan tempatan ni kita berhentikan. Antara isu yang selalu dibangkitkan ialah soal polarisasi kaum, sebab di bandar ni majoritinya orang Cina. Ya. Yang kedua ialah kita bimbang bahawa ia dipengaruhi oleh pengaruh politik, terutama parti yang berpengaruh di bandar-bandar besar. Tetapi Abang melihat dari satu sudut yang lain pula, iaitu bahawa kita tahu bahawa Kuala Lumpur ni adalah satu ibu kota yang berbagai-bagai. Jenayahnya, kelab malamnya, pubnya, diskonya, rumah urutnya, tempat judinya. Ya. Jadi kartel, Kuala Lumpur, underworld, gangster, semua ada. Jadi kita bimbang bahawa mereka ini yang akan mempengaruhi pemilihan ataupun pilihan raya yang akan diadakan untuk memilih seorang Datuk Bandar. Kalau ini berlaku, maksudnya Datuk Bandar ini tidak bebas. Ya. Ia kalau seorang pemimpin DAP mengatakan bahawa ini adalah demokrasi dan accountability. Accountability apa? Kalau sekiranya ianya dipengaruhi oleh kartel, underworld, gangster dan sebagainya. Jadi tak ada bebasnya. Dan mereka ini adalah banyak duit. Ya. Terlibat dengan berbagai jenayah dan sebagainya. Maka mereka boleh beli undi tersebut. Jadi maukah kita seorang Datuk Bandar ya dipengaruhi oleh gangster? Jadi Abang melihat dari sudut ini lebih banyak dia punya bahaya, maka kita bimbang lagi tak terkawal, lagi banyak nanti pusat-pusat jenayah akan hidup di Kuala Lumpur ini. Jadi apa Abah sebagai MKT, apa yang Abah akan lakukan? Okey, Abang ingin mencadangkan supaya UMNO mewujudkan satu sekretariat khas ya untuk membincangkan perkara ini dan mengemukakan respon balas kepada kerajaan, khususnya dalam kabinet.
seperti mana kita membantah RUU orang, ya, Akta Pembaharuan Bandar. Kita bantah, ya. Maka dalam perkara yang sama ini kita kena bantah juga. Sebab apa bimbang, Omar? Maksudnya kalau Datuk Bandar itu seorang penjawat awam, ya, kalau dia melanggar disiplin ataupun ada masalah tata tertib, kita boleh ambil tindakan pada dia, sama ada digantung, disuruh bersara awal, dipindah ke tempat lain, ya. Maksudnya ini adalah sistem yang sedia ada sekarang ni lah. Ya, seperti yang sedia ada ni, iaitu penjawat awam. Tapi kalau dia dipilih melalui pilihan raya, kalau dia melakukan salah laku, kita susah nak buat tindakan tata tertib kepadanya sebab dia dipilih oleh rakyat, oleh pengundi. Maka kena tunggu. Kalau 5 tahun lah kena menunggu. Dia kena tunggu dia punya habis term lah. Habis term dia. Jadi sebab itu tidak wajar dan mesti dibantah pilihan raya memilih Datuk Bandar Kuala Lumpur ini. Jadi ini pun peranan daripada UMNO yang berada dalam kabinet untuk memantau bah. Cukup penting, Omar. Ya. Jadi Omar dah tak ada soalan? Okey, saya ingat yang penting mesej sampai dan kena bantah. Betul. It's very short podcast. Okay. So jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen di podcast kami Jangan Berlapik. Terima kasih.